Baru ni Bala dalam muktamar, dia baca ayat Quran. Adalah pelak-pelak. Macam-macam pandangan lah. Saya setuju. Saya terima makna orang kafir baca Quran ni. Pasal mudah-mudahan dia baca, biar dia mengaji, biar dia belajar sikit-sikit, maknanya salah betul tu orang Islam berlambak salah baca Quran ni. Hak dah pandai baca terus pun ada. Jadi dia baca tu salah, betul lah. Tolong betul lah maknanya. Tujuan kita suka dia baca supaya dia masuk Islam akhirnya. Itu maknanya. Cuma masalahnya PAH ni, kalau dalam parti lain, DAP ke baca, orang marah lalu. Habis-habis rem, bertepik-tepik marah dalam ceramah. Awak tebik fatwa, awak tebik amanat, awak tebik hukum macam-macam. Tai dia di muktamar. Ah, bukan baca terjemah, baca Quran pula maknanya. Kok bahasa Arab walaupun pelak maknanya. Tak marah pun, tak apa, molek. Kalau orang tanya saya setuju. Tak ada apa. Yang pertama dia baca ayat Quran. Mudah-mudahan akhirnya masuk Islam. Dia sedar dapat hidayah. Dia baca terjemah pula lepas pada tu. Bagus, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia faham ayat tu. Faham ayat tu. Cuma yang kita tak setujunya, dia baca ayat tu, dia kaitkan dengan DHPP. DHPP maknanya berjuang dakwah tu. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Taala suka kepada orang yang berjuang pada jalan Allah dalam satu saf seperti binaan ni. Jadi dia tuju kepada dia. Tak bolehlah baca ayat tu. Allah tuju kepada orang Islam. Innallah, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berjuang, yang berperang sah ni. Dakwah juga Islam juang tu. Allah Taala suka. Innallaha yuhibbu, Allah Taala suka kepada orang-orang yang berjuang, yang berperang dalam satu saf ni, binaan ni. Orang yang kau kafir. Maknanya. Dah dia salah dah tegur dia. Tegur pula lagi. Cuma ilmiahnya, usianya begini. Ayat ni tidak termasuk maknanya orang kafir. Ini masuk tidak termasuk orang kafir. Ini orang Islam maknanya. Harap dia masuk Islam lah akhirnya. Baca tu tak salah. Terjemah tu tak salah. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Tapi konteks apa dia itu, ya Allah Ta'ala tuju kepada orang Islam yang berjuang. Nak tolong tak apa. Nak tolong hari, nak tolong kerajaan tu tak salah. Nak tolong Islam dalam kerajaan, nak tolong Islam dalam bakat tu tak salah. Tapi ambil ayat tu nak khabar Allah Ta'ala suka, termasuk dia juga maknanya yang berjuang pada jalan Allah ni. Ni tak masuk lah. Maknanya tu tak masuk. Jadi maknanya kita betul sikit-sikit. Kita pakat betul lah. Ni main marah, main beci, main kutuk. Apabila orang kafir, orang Cina, DAP baca ayat Quran. Sudah. Dia maki lalu ada salah, tak betul kok. Maki. Salah tu orang Melayu pun salah. Orang Islam pun salah. Betul lah cerita. Maksudnya gini, ayat ni masuk gini. Mudah-mudahan awak masuk Islam akhirnya begini. Ini dakwah. Ini perjuangan Islam. Wallahu ta'ala.